channel. So kita nak pergi buat vlog dekat jalan-jalan Japan. Oh my god, oh my goodness. Actually nak buat petang tadi kita buat vlog makan-makan dekat Subang Jaya SS15. Kan dah dekat kan dengan Summit USJ. Tapi hujan, basah, malas lah rimah-rimah sekarang. So malam ni lepas maghrib, sekarang pukul 7.45, terus pencun ke Summit USJ, jalan-jalan Japan dekat sana. So kita lepak sana tutup. Apa? Tak tahu lah nak beli apa kan. Lagi pun belum gaji lagi. So kita cuci mata je. Lihat video. Let's go. Ada motor kat belakang. Jalan-jalan Japan ni actually 10 minutes je. Kalau dah lupa motosikal ni 10 minutes sahaja daripada rumah Eden. So rugilah kita alamak. Takutnya lari cepat. Seram. Alamak, apa benda ni? Aduh, ya Allah. Okay, jalan-jalan Summit USJ. Dekat Summit USJ ni tak sampai setahun lagi. Actually, branch asal dia dekat Sky Park One City. Lepas tu diorang pindah kat sini. Alamak, sekap lah. Apa ni? Tidak. Alhamdulillah. Guys, cuba tengok ni guys. Comel. Alhamdulillah. Ada apa ni? Jualan gudang. Alhamdulillah guys. Jalan gudang apa? Sendu je. So korang kat ground floor kan, ambil escalator ni naik ke tingkat 2. Sekarang tingkat ground. Sekali lower ground. Watson pun dah dekat Taman Maidan guys. Guardian lah. Guardian tu kan bukan Guardian buka lah. Watson ni kan ada member. Malas. Pasal guna member kawan. Okay guys. Okay. Apa benda ni? Lelong ke? Macam something je. Asalnya barang-barang lama kot. Barang-barang lama diorang daripada yang Sky Park One City tu. Cantik kursi kayu ni. Kan? Cantik kursi kayu ni. Cantik dah kursi ni. RM40 je. Macam nak bawa. Okey, meja ni pun comel lah. Meja ni 50 je. Comel je. Meja ni pun comel gila. Tapi 300 je. Okay, tak apalah. Jom kita bawa bakul. Sebab kita tak ada plastik. Kenapa unik ya warna biru? Tak nak lah, macam pelik je. Terlalu ganjil. Kita pakai warna Mr. DIY. Let's go.
Okay guys, let's start. Hari ni hari Isnin, memang I assume tak ramai. Sebab semalam kan satu hari ada cuti kan, mesti ramai dah pergi sini. Oh, so cute. Apa ni? Baby apa? Otter ya? So cute. Tak benda-benda yang menarik yang I boleh beli sebagai dekor rumah. Macam-macam benda random ada kat sini ya. Oh, so cute. Ini semua dekor kot. Oh my god. Nampak tak atas ni guys? Allah Akbar. Cantiknya. Attention to our staff. Tapi dah rosak lah. Rak kayu kot. Cars number So 5. cute. Attention to my car. Dulu selalu lah cari patung Pokemon, tapi tak nak lah cari plushie, susah lah nak jaga. Berhabuk. What is this? I hope it's not Pokemon. Yes, it's not Pokemon.
station visitor office of 3. Next airport bus is squad number 17 again. RM5. Faham? RM5 ya. Ada ya Allah saya. Catuk pula. I terbanyak kali fikir nak beli gitar macam ni kan. Kan jadikan dekor kat rumah je, bukan nak main pun. Just letak dekat apa, beratnya yang letak dekat apa tu, dinding. Tapi untuk RM900 memang idak lah ya. Memang lambat lagi lah. Orang kata memang lambat lagi. 900 crazy. Apa ni? Cheapnya RM20 macam baru je. Faham? Oh, besarnya RM30. Yang atas ni cantik juga. Bag kecil gila. Yang ni RM60. Oh wow. Oh ya. Okey, cantik. Lemak tapi lembut sangatlah. RM40. Taklah. Cantik tapi it's giving so ever. Wow. So meriah, so floral. Dia macam bag ala-ala kita punya konten nanti, apa tu, kereta api sarung. Kasut, I rasa kasut dekat JBR dengan Second Street lagi cantik lah for me lah.
Sebab biasanya jalan Jepun ni tempat cari mainan je, collectible hobby. Ada ke? Audio yang okay. Straight cut. Ini mana betul straight cut? Adik, dah ini kau tahu tak? Kita cari tak straight cut. Kau begini, nanti kau apa begini? Sangat santai guys. Actually I tak berniat pun cari apa-apa. Just nak habiskan masa je malam ni. Seorang-seorang kat rumah kan sunyi. Malam lah orang single, virgin lagi kan, forever alone. So macam ni lah orang-orang macam saya habiskan masa.
Comel burger. Tak ada ke Pokeball? Mampu yang gua kena tiga benda dengan tiga. Okey, RM3. Thanks. Banyak dah kat Eco Shop.
Baik. Cepat ya. Alhamdulillah. Okay guys, dia keluar tepat 9.50, dia orang tutup dah. So saya dah beli a few benda. Bila benda kita jumpa dekat rumah. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. Keesokan harinya, I kerja pagi. So sekarang pukul 8.05. I biasa gerak pukul 8.30. So ada lagi dapat few minutes. So saya nak buat sedikit haul apa yang kita beli semalam. Sedikit je beli guys, sebab hujung bulan kan. So kita belanja ikut perempuan. Okay. First, I beli ni. Ini harga dia RM6, as you can see. So my imagination ialah I mungkin letak lampu dalam tu, lampu yang bateri. Saya nampak macam ala-ala vibe kampung-kampung bawa pelita. Gitu. Ataupun I nak letak pokok-pokok yang rampai macam hijau sana, tak? Yang hijau-hijau tu I letak kat sini, keluarkan 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 kat sini. Dia macam rumput yang keluar daripada pasu yang lama. Macam itulah vibe dia. Saya gantung kat mana-mana nanti. Okay, RM6. Ini rotan. Okay. Next, I tak tahu kenapa I beli ni, tapi it's calling me, you know. It's calling me. Ini harga dia pun RM6. I don't know why. But it's calling me. It's giving antique, it's giving ancient. Tapi sebenarnya tak, I tahu. Dia macam dibuat-buat macam pasu-pasu lama, pasu-pasu vulkanik. I suka dia texture je. Mungkin I nak letak cactus one day. Atau just accessories dalam ni banyak-banyak, I don't know. Tapi most probably mungkin cactus kot. Ada cactus dalam ni. Wallahu alam, one day insya-Allah RM6 sahaja. Adalah banyak list. This is I pernah dapat dekat IKEA. Tapi I tak pasti ni brand IKEA so tak, sebab I need this. Ni pun RM6 juga. Tak tahulah yang ni IKEA ke. Biasa kalau IKEA tulisan IKEA. Yang ni untuk I ada banyak tempat letak sos, tapi yang satu-satu, ada yang bentuk daun, ada yang cawan, ada yang pinggan kecil kayu. Tapi yang macam ni sekaligus I letak cheese eye, cream onion, I letak sauce Thai chili eye. So senang makan nugget, makan kentang. Yap. Semalam ni nak buat grocery haul, shopping haul lah dekat Lotus. Pada hujung bulan ni bila nak buat lagi kan. I nak beli buah-buahan tu, buah-buahan frozen tu. Macam best dengan 50% bakery. Start 9.30-an. Hari ni pagi, esok pagi, so I rasa banyak masa. Okay guys, that's all shopping haul kita. Tak sampai RM20 pun, RM11 sahaja. Thank you so much for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah guys, kita jumpa lagi di lain hari. Jangan lupa subscribe, like that video, share kat video. Assalamualaikum.